sesi perbincangan. Kita akan adakan sesi perbincangan. Okey, jadi sebab cikgu pun tak tahu, mungkin ada yang dah siap awal, mungkin ada yang dah siap lambat, tapi dinamakan ujian tu sebab kita ada diberikan masa. Dan untuk jawab soalan-soalan ni, cikgu izinkan sahaja kalau macam kamu nak rujuk, nak buka buku teks, nak buka buku modul, ataupun nak tanya kawan-kawan, nak tanya ayah, nak tanya mak, asalkan kamu boleh jawab. Asalkan sepanjang kamu tanya tu ada revision yang berlaku. Ada buat revision lah dekat situ. Okey. Okey, jadi habis. Jadi kita akan teruskan. Okey, jadi cikgu dah buka ke tengok muka kita Okey, jom kita buka dulu. Untuk yang beragama Islam, kita buka dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jom kita mulakan. Cikgu akan mula share screen Cikgu akan mula share screen. Okey, masing-masing nak dengar suara sikit. Dah nampak dah ke skrin cikgu? Dah nampak dah skrin cikgu? Alamak. Nampak. Okey, baik. Jadi, cikgu rasa semua orang dah jawab dah soalan ni. Okey. Jadi, kalau masing-masing dah jawab dah soalan ni, kamu tekan je balik dalam grup WhatsApp ni. Kamu tekan sahaja balik. Kamu tekan sahaja balik. Contoh, kamu kan dah jawab, dah submit, dah hantar. Jadi, apa yang nak kena buat kat sini? Kamu tekan je balik link ni. Tekan je balik link ni. Okey. Jadi tekanlah link ni. Nak kena jawab balik ke? Ni. Baru buka. Okey. Jadi bila kita dah jawab, kita tak boleh nak jawab kali kedua dah. Kita tak boleh nak jawab kali kedua dah. Jadi kita boleh jawab sekali sahaja. Jadi kalau kamu dah submit, dia akan keluar macam ni. You have already responded. Maksudnya kamu semua dah jawab dah soalan ni. Jadi tak boleh nak jawab kali kedua. Irsyad setakat ni boleh follow ke? Setakat ni boleh follow ke Irsyad? Boleh. Okey, baik. Selesai. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat? Kamu tekan view score. Semua orang boleh tekan view score. Maksudnya tunjukkan markah lah. Yang ni cikgu main hentam je. Tapi dekat sini, kamu bolehlah tengok markah kamu tu ada berapa. Dan tu yang pertama, kamu boleh scroll dekat belah bawah bagi jawapan-jawapan yang salah. Kamu tahu apa jawapan yang betul untuk tu. Okey, baik. Jadi itulah dia. Kalau kamu nak tengok balik, untuk set ni, kamu dah buat sampai mana, kamu dah jelas sampai mana, kamu boleh tekan sahaja link tu dan view score. Kamu boleh tengok lah, oh aku salah soalan ni, kena buat revision lah. Oh aku salah soalan ni, kena buat revision lah. Jadi nak buat revision tu macam mana? Nak buat revision tu macam mana? Okey. Kita tengok dalam grup hari Jumaat ni. Okey. Nak buat revision tu, nanti cikgu akan up lah untuk yang ni. Okey. Tengok. Cikgu up dekat sini. Ni apa ni peringatan kelas. Sorry. Okey. Cikgu up dekat sini. Nanti cikgu akan update lah penyelesaian untuk set 3. Penyelesaian untuk set 3. Kamu boleh tengok lah. Kamu boleh download. Kamu boleh download. Nanti bila kamu download ni, semua soalan. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Sampailah soalan 40. Ada dah cikgu tunjuk jalan kerja dia. Ada dah cikgu tunjuk jalan kerja dia. Ni soalan 1. Sampailah 40. Okey, habis. Lepas tu, yang salah tu kamu buat revision lah pakai PDF ni.
Okey, lepas habis je kamu scroll. Tiba-tiba adalah satu bahagian ni kamu macam tak faham sangatlah macam mana dapat jalan kerja ni. Tak nampak sangatlah macam mana dapat jalan kerja ni. Okey. Jadi kalau tak nampak sangat jalan kerja, cikgu akan ada buat satu compile. Cikgu akan buat compile dekat sini. Compile ni lah cikgu jelaskan bagi setiap soalan. Contoh soalan tadi. Soalan 10. Contoh soalan 10. Okey, cikgu dekat rakaman kelas pertama. Kamu download. Kamu buka rakaman kelas pertama. Tak payah download pun. Dia link dengan YouTube je. Okey, daripada situ kamu dengarlah penjelasan cikgu untuk penerangan kepada jalan kerja soalan tu. Maksudnya apa? Maksudnya semua soalan diterangkan. Dan cikgu ada rekod. Ada rekod daripada yang pertama rakaman. Yang kedua, cikgu rekod juga jalan kerja. Cikgu buat dua-dua. Okey. Jadi, setakat ni boleh follow lagi ke? Nak dengar suara sikit setakat ni boleh follow lagi ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada penjelasan untuk cikgu. Kenapa rakaman dia ada sampai 3? Kenapa rakaman dia ada sampai 3? Jawapan dia senang je. Jawapan dia senang je. Dia sampai 3 ni sebab 2 jam memang tak sempat untuk cikgu terangkan 40 soalan. Tak sempat untuk cikgu buat penerangan bagi soalan pertama hingga soalan 40. Memang tak sempat. Jadi macam mana kita nak sempatkan dia? Okey. Jadi macam mana kita nak sempatkan dia adalah cikgu ambil sikit-sikit. Cikgu ambil sikit-sikit. Ambil sikit-sikit macam mana? Okey. Kelas hari Isnin, cikgu akan ambil soalan 1 sampai soalan 10. Kelas hari Selasa, cikgu teruskan soalan 11 sampai soalan 20. Kelas hari Khamis, cikgu teruskan untuk bahagian B pula soalan 1 sampai 10. Jadi kelas hari Jumaat, cikgu tak pergi daripada awal. Cikgu tak pergi daripada soalan 1. Tak. Tak. Sebab apa? Sebab cikgu dah ada terangkan bagi setiap soalan. Contoh ni soalan pertama. Cikgu ada dah siapkan dah dia punya jalan kerja. Soalan pertama bahagian A. Bahagian A soalan 1 ada dah jalan kerja. Bahagian A soalan 2. Bahagian A soalan 3. Bahagian A. A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20. Semua ada jalan kerja. Semua ada jalan kerja. Habis tu cikgu tak terang pun ini. Tak terang pun. Jadi sebab tu cikgu cakap, cikgu akan hantar rakaman. Daripada situ kamu boleh tengok penjelasan bagi setiap soalan. Okey, habis. Ini bahagian A. Bahagian B. Cikgu ada buat juga. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. Cikgu stop sampai B10. Dalam soalan B10, jadi itu kelas hari Khamis sampai B10 cikgu jawab. Jadi untuk kelas hari Jumaat, kita masuk kepada B11 sampailah B20 kita habiskan. Jadi untuk kelas hari Jumaat ni, kamu boleh tekan balik view score ni. Kamu boleh tekan balik view score. Cikgu nak kamu scroll. Scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah. Sampailah kamu nampak bahagian B. Lepas kamu nampak bahagian B, kamu scroll lagi. Cikgu nak kamu cari soalan 11. Jadi, dekat sini, kamu boleh tengok terus. Soalan tu kamu betul ke salah. Kalau salah, ada jawapan betul dia. OP.
Macam mana nak dapat B? Itulah yang cikgu nak terang dekat depan. Itulah yang cikgu nak terang dekat depan. Itulah yang cikgu nak tunjuk jalan kerja dia dekat depan. Itu cara kita nak belajar ni. Itu cara kita nak belajar ni. Okey, cuba masing-masing komen sikit kat meeting chat. Sebab semua orang diam ni. Lepas tu tak ada siapa on kamera ni. Okey, cuba masing-masing komen sikit kat meeting chat. Komen kat meeting chat. Daripada penjelasan cikgu, awal tadi sampai sekarang, kamu faham ke kurang faham? Kalau faham, boleh komen faham. Okey, boleh komen, boleh komen, boleh komen. Okey, baik. Boleh komen, boleh komen, boleh komen. Cikgu nak baca sikit, cikgu nak baca sikit. Okey, baik. Jiha, faham. Lagi. Jiha je seorang yang komen. Lagi. Amar Solehin mana? Irsyad mana? Lagi siapa lagi ni? Auni mana? Cikgu nak tengok. Ada kamu ada tak dekat sini? Cikgu nak tengok kamu ada tak dekat sini? Amanda. Okey, Amanda dah komen dah. Lagi. Mana lagi? Boleh komen, boleh komen, boleh komen. Okey. Baik, bagus. Ramai sikit dah komen kat situ. Okey, baik. Jadi, kita akan teruskan kepada soalan 11. Okey, jadi kena nampaklah. Kita pergi kepada soalan 11. Okey, jom. Jadi, tengok soalan 11 ni. Kalau siapa-siapa yang salah, tengok betul-betul. Diberi, cikgu ajar. Dalam raja di bawah segi empat sama, P ialah lukisan berskala bagi segi empat sama P. Jadi daripada sini kan, kita ada satu maklumat. Apa maklumat dia? Maklumat dia dekat sini, kita dah nampak mana satu lukisan, mana satu objek. Jadi dekat sini, ini adalah kita punya objek. Oh, ya ke Auni? Oh, okey Auni. Jadi kat sini kita dah nampak dah kita punya mana satu objek, mana satu lukisan. Habis. Okey. Kemudian dia kata diberi perimeter segi 4P. Ini untuk lukisan ni dia beritahu apa tau? Dia kata perimeter di sini adalah 16 cm. Dan ini adalah segi 4 sama. Segi 4 sama mempunyai panjang yang sama. Jadi bila dia kata perimeter, maksudnya kita boleh ambil 16 cm bahagi dengan 4, kita akan dapat 4 cm. Apa tu maksud dia? Maksudnya panjang sisi. Kat sini 4 cm, kat sini 4 cm, kat sini 4 cm, dekat sini pun 4 cm. Tu cara dia. Itu bukan saja-saja dia bagi perimeter tu. Okey, sekarang ni kita nak cari satu nisbah N. Jadi N ni macam mana kita nak cari? Kita ada satu lagi formula yang kita kena tahu. Apa formula dia? Okey, tengok betul-betul. Cikgu akan tunjuk formula dia. Formula dia adalah ukuran lukisan. Salin tahu salin. Per dengan ukuran objek sama dengan 1/n. Ni dia punya formula. Jadi, untuk ukuran lukisan dan ukuran objek, kita ambil di bahagian yang sama sahaja. Sini, kita ambil sini, sini. Okey. Jadi, ukuran lukisan kita dapat 10 cm. Terbalik. Ukuran lukisan kita dapat 4 cm. Ni 4 cm cikgu masuk. Ukuran objek cikgu dapat 10 cm.
sama dengan 1 per N. Nah, carilah N. Jadi kita darab silang 4 darab dengan N kita dapat 4N. 1 darab 10 kita dapat 10. Jadi ni kan dalam keadaan darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi 10 per dengan 4. Kecilkan guna sifar 2, 10 bahagi 2, 4 bahagi 2. 10 bahagi 2 kita dapat 5. 4 bahagi 2 kita dapat 2. Jadi inilah N kita. Bila kita dah dapat N, kita masukkan balik dekat sini, kita akan dapat 1 nisbah 5 per 2. Jadi jawapan dia dekat sini B. Kena ingat betul-betul ni masuk SPM. Kena ingat betul-betul yang ni masuk SPM. Jiha, soalan ni Jiha betul ke salah Jiha? Jiha betul ke soalan 11 ni Jiha? Alamak, tak dengar pula suara. Irsyad okey ke Irsyad? Jelas ke Irsyad soalan 11 ni? Alamak. Okey, semua jelas ke? Semua jelas ke soalan 11? Nak dengar suara? Nak dengar suara? Jelas ke soalan 11? Jelas. Jelas. Okey. Risau cikgu. Okey, kalau kurang jelas bagi tahu. Cikgu terangkan balik Okey, habis. Ni adalah soalan 11. Okey, jadi habis kita pergi pula kepada soalan 12. Kita masuk kepada soalan 12. Okey, tengok betul-betul soalan 12 ni. Diberi 2 cm pada sebuah peta. Jadi dekat sini kita fahamlah. Bila dia cakap 2 cm pada sebuah peta, maksudnya itu ukuran lukisan. Ukuran lukisan dia adalah 2 cm. Kemudian dia bagi tahu mewakili jarak sebenar 3 km. Jadi itu adalah ukuran asal dia, iaitu ukuran objek sebenar dia lah, iaitu 3 km. Jadi tentukan skala, maksudnya dia nak kita cari satu nisbah dengan N. Jadi yang pertama sekali kamu kena faham, bila kita nak masukkan ke dalam formula ini, kita memang pakai formula ni tau. Kita memang pakai formula ni. Jadi kita nak pakai formula ni nak cari N. Tapi kamu kena samakan unit dulu. Samakan unit. Okey. Jadi nak samakan unit tak kisahlah kalau kamu nak jadikan dia sentimeter, dua-dua kena sentimeter. Kalau kamu nak jadikan kilometer, kamu kena jadikan kilometer. Okey. Jadi dekat sini cikgu jadikan dia sentimeter. Jadi bila cikgu nak jadikan dia sentimeter, ukuran dekat objek yang 3 km tu, cikgu kena tukar kepada sentimeter. Jadi macam ni, 3 km, cikgu kena tukar dia kepada sentimeter. Jadi cara dia dekat sini adalah, yang pertama kita akan darabkan dengan 1000. Kenapa kita nak kena darab dengan 1000? Sebab kita nak tukar kepada meter. Baru meter. Lepas dah tukar kepada meter, nak kepada sentimeter, kita kena darab pula dengan 100. Kita kena darabkan pula dengan 100. Jadi, daripada sini, baru kita dapat jawapan dia. Tengok betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 3, 1, 2, 3, 4, 5 sentimeter. Maksudnya apa? Maksudnya 3 km nilai dia sama dengan 300,000 cm. Okey, habis. Jadi bila dah dapat sampai sini, barulah guna formula dekat atas. Ukuran lukisan 2 cm, letak 2 je. Ukuran objek 300,000. Masuklah 300,000, tak ada siapa marah pun. 1 per N. Nak cari apa? Nak cari N. Kena buat apa? Darab silang.
2 darab dengan N kita dapat 2N. 1 darab 300,000 kita dapat 300,000 balik. Jadi bila kita nak cari N kena tinggal sorang-sorang. 2 ni dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Jadi kat sini kita pun tekanlah kalkulator 300,000 bahagi dengan 2. Kita dapat 150,000. Jadi itulah dia kita punya N. Jadi jawapan dia kita kena masukkan balik dekat sini. 1 nisbah 150,000. Jawapan dia C. Itu cara nak jawab dia. Itu cara nak jawab dia. Amar Salihin jelas ke? Nampak? Jiha jelas ke Jiha? Jelas. Okey, baik. Okey, habis. Habis. Okey, jadi selesai. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya cikgu. Ada soalan nak tanya, boleh tanya cikgu. Amanda boleh faham ke soalan 12 ni, Amanda? Boleh. Okey, baik. Jadi, kita teruskan kepada soalan 13. Kita teruskan kepada soalan 13. Tengok betul-betul soalan 13 Okey, jadi tengok betul-betul Cikgu tunjuklah, cikgu tunjuk. Ni kalau tak nampak sangat, cikgu besarkan benda ni Cikgu besarkan benda ni. Okey, dia kata dalam raja di bawah, sisi 4PQRS ialah objek. PUV ialah bucu bagi skala sisi PQRS. Sekarang ni dia nak cari untuk titik Q dia sama dengan U. Untuk titik R dia sama dengan V. Untuk titik T dengan P dia sama. Sekarang ni yang jadi masalah S ni yang mana? Itu yang jadi masalah. S ni yang mana? Cikgu tunjuklah. Cikgu tunjuk. Okey. Jadi daripada sini kita pun dapatkan Q jumpa dengan R. Tengok warna U jumpa dengan V. Habis. Q pergi kepada P. U pergi kepada T. Habis. Jadi dekat sini mana titik S tu? Manakah titik S tersebut? Jadi cara dia senang. Kita dapatkan berapa dia berkurang. Pilihlah satu bahagian. Contoh dekat sini. Kita pun kira 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Jadi Q ke R kita dapat 6 kotak. Kita teruskan. U ke V. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Jadi U ke V adalah 3 kotak. Jadi kita kena fikir 6 ni nak jadi 3. Maksudnya apa? Dia kena bahagi 2. Yes, dia kena bahagi 2. Jadi cara dia dekat sini kita pun kiralah kotak dekat sini. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Jadi 4 bahagi dengan 2 kita dapat 2. 1 kotak, 2 kotak. Jadi kita dapatlah T pergi kepada C. Dan boleh sambungkan dekat sini. Itu cara dia. Itu cara dia. Okey, baik. Itulah dia. Irsyad jelas ke Irsyad? Nombor 13 ni Irsyad? Jelas. Okey. Okey, selesai. Habis. Okey, cikgu teruskan. Boleh ke semua? Cikgu nak teruskan?
Boleh. Okey, baik. Jadi ni adalah soalan ke-13. Ui, diamnya semua Risau cikgu. Kalau tak faham apa-apa, bagi tahu cikgu Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan 14. Soalan 14. Soalan 14 ni, dia punya senang tu senang je. Kita tekan kalkulator sahaja. Cikgu ulang, kita tekan kalkulator sahaja. Jadi macam mana kita nak tekan kalkulator? Tekan je lah. Tangent 23. Okey, kita pun tekan kalkulator. Cari tangent. Tangent 23. Kita dapat 0.42. Itu tangent 23. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada sin 48. Just tekan kalkulator. Sin 48. Kita dapat 0.74. Jadi kalau kita nak compare tangent 23 dengan sin 48, sin 48 lagi besar lah. Itu cara dia. Okey, kita pergi pula kepada cos 50. Jadi kita pergi cos 50, kita dapat 0.64. Habis. Dan akhir sekali kita ada cos 73. Tekanlah kalkulator, tekan kalkulator. Jadi cos 73 kita tekan, kita dapat 0.29. Jadi kita nampak dengan jelas sin 48 ni adalah nilai terbesar. Jadi ni jelah cara nak cari mana satu nilai kecil, mana satu nilai besar. Jadi jawapan 14 adalah P. Amanda dapat ke Amanda? Dapat. Okey. Selesai. Okey. Habis. Habis. Nur Ain Izzati. Nur Izzati Sofia jelas ke? Nur Izzati Sofia jelas ke? Okey, habis. Cikgu nak teruskan boleh ke? Cikgu nak terus kepada soalan 15 boleh? Boleh. Okey, baik. Jadi kalau macam tak tahu apa-apa, bagi tahu cikgu lah. Okey, kita pergi pula kepada soalan 15. Kita pergi pula kepada soalan 15. Jadi, tengok soalan 15. Diberi sin theta 3/5, hitung panjang PR. Fokus dia dekat sini, dia nak cari PR. Mula-mula kita tengok sin theta dekat sini dia dah bagi tahu 3/5. Jadi apa yang kita kena buat dekat sini? Kita kena dapatkan sin theta juga daripada diagram. Sin theta formula dia datang daripada SOH. SOH tu apa? SOH tu adalah sin theta sama dengan O per H. Jadi dekat sini kita nampaklah ini sudut 90 darjah, depan dia ni adalah sisi H. Untuk sudut rujukan tu kita nampaklah dekat sini adalah kita punya O. Dan akhir sekali adalah kita punya E. Kita masukkan sin theta sama dengan O kita 12. H kita adalah PR. Habis. Tak siap lagi. Jadi daripada sini kita nampak. Ni pun sin theta. Ini pun sin theta. Kita boleh samakan. Buat perbandingan. Sebab apa? Sebab dia bercakap tentang benda yang sama. Dekat sini dia cakap sin theta sama dengan 3/5. Masukkanlah 3/5. Sama dengan dekat sini sin theta sama dengan 12/PR. Masukkanlah 12/PR. Selesaikan. Okey, darab silang. 12 darab dengan 5. Darab silang. 3 darab dengan PR. Jadi 12 darab 5 kita dapat 63 PR.
3 ni kan darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 60 bahagi dengan 3, kita dapat 20. Ni cara nak selesaikan dia. Jawapan dia dekat sini adalah B. Tu cara dia, tu cara dia. Jiha boleh follow ke Jiha? Boleh. Okey, baik. Okey. Okey, habis. Jiha, boleh ke cikgu teruskan Jiha? Boleh. Habis. Okey, ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya tak? Auni yang sampai sini, Auni jelas ke Auni? Jelas. Okey, baik. Inilah soalan 15. Okey, selesai. Kita pergi pula kepada soalan 16. Macam manalah nak buat soalan 16 ni. Okey, cikgu tunjuk. Sebelum cikgu nak tunjuk soalan 16 ni, cikgu akan buka buku teks. Cikgu buka buku teks. Okey. Ni cikgu letak buku teks matematik tingkatan 3. Cikgu buka untuk tajuk trigonometri. Trigonometri cikgu pergi kepada bab 5 lah. Kenapa cikgu nak pergi kepada trigonometri ni? Okey, sebab cikgu nak kamu faham tentang satu jadual yang sangat-sangat penting. Mana jadual dia? Mana jadual dia? Boleh tengok di hadapan. Bagi cikgu masa. Kita nak cari. Dan inilah kita punya jadual. Sampai form 5 kita pakai. Siapa yang ambil NMAT lagi lah. Form 4 dah pakai dah. Okey, ni jadual kita. Okey, cikgu akan tunjuklah macam mana kita nak buat soalan ni. Okey, sila tengok betul-betul. Yang pertama sekali, kita kena tengok raja di bawah terdiri daripada sebuah segitiga sama sisi. Apa maksud segitiga sama sisi ni? Segitiga sama sisi adalah satu segitiga yang mempunyai panjang yang sama. Bila dia mempunyai panjang yang sama, bermaksud dia dalam keadaan mempunyai nilai sudut yang sama. Jadi daripada sini kita kena faham jumlah sudut pedalaman untuk bentuk segitiga adalah 180 darjah. Jadi untuk kita cari sudut dekat warna biru ni, kan dia ada 3 sisi yang sama. Maksudnya untuk theta kita 180 bahagi dengan 3, kita dapat 60 darjah. Okey, habis. Jadi daripada sini kalau dia kata sin theta, macam mana kita nak tahu sin theta tu berapa? Senang je. Kita cari sin, kita cari sudut dia 60 darjah, kita tengok dekat sini punca kuasa 3/2. Yes, kita boleh gantikan dia dengan punca kuasa 3 per dengan 2. Itu untuk sin theta. Itu cara dia. Okey, cikgu pergi pula kepada sudut alfa. Cikgu kena cari sudut alfa ni. Dekat sini, bahagian sudut alfa dia kata sebuah segitiga sama kaki. Sama kaki bermaksud panjang dekat belah kaki tu sama. Tengok kepada warna hijau sahaja. Yang tertukar dengan warna biru. Maksudnya kalau sini alfa, sini pun alfa. Kita kena buat calculation untuk kita cari alfa tu berapa. Jadi kita tahu jumlah untuk belah dalam dia tambah dapat 180. Alfa, kat sini alfa. Tambah dengan alfa lagi. Tambah dengan, okey, ini dia 90 darjah. Tambah 90. Sama dengan 180. Alfa tambah alfa dapat 2 alfa. 180 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 180 tolak dengan 90, kita akan dapat 90. Ni 2 ni darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi, daripada sini kita dapat alfa tu adalah 45. Bila dia cakap
bila dia cakap alfa tu adalah 45 darjah, dia nak kita cari cos alfa. Jadi kita akan fokus kepada cos. Jadi mana cos kita dekat sini? Ini cos kita. Mana 45? Ni 45 kita. Kita tengok dekat sini, kita nampak 1 per punca kuasa 2. Jadi kita tengok, kita terus dapat jawapan kita. Itu cara nak jawab dia. Cara nak jawab dia tak ada pilihan lain. Melainkan kita kena tahu dia punya sudut berapa. Tadi kita tahu sin dia 60 darjah. Dan kita tahu cos alfa dia cos 45 darjah. Jadi ni tak boleh pakai soh kahtua. Ni tak boleh pakai soh kahtua. Kat sini kita pakai jadual. Ni kita panggil dia jadual asas triko. Okey. Selesai. Auni, okey kau ni? Boleh faham kau ni yang ni Auni? Boleh. Okey, dah salin dah kau ni? Dah. Okey, habis. Okey. Selesai Selesai. Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, baik. Jadi cikgu cuba untuk detailkan penjelasan cikgu. Kalau siapa-siapa ada kurang jelas apa-apa, bagi tahu je. Cikgu akan terangkan lagi sekali. Okey. Baik, jadi selesai dah untuk soalan 16. Kita ada lagi 4 soalan. Jom kita tengok kepada soalan 17. Kita tengok kepada soalan 17. Okey, tengok soalan 17 tau. Okey, dia kata hitung nilai tangent alfa. Jadi, cikgu nak tunjuklah dulu macam mana kita nak cari. Dia kata dia nak cari tangent alfa. Mana satu tangent alfa ni? Okay, tangent alfa ni dia dekat satu segitiga daripada sini ke sini. Ni dia nak cari ni. Dia nak cari tangent alfa ni. Okey, jadi cara dia dekat sini, kita kena dapatkan dulu kita punya soh kahtua. Ini adalah sudut 90 darjah. Depan kita adalah hipotenus. Okey, ini adalah sudut alfa kita. Depan dia adalah opposite. Dan ini adalah adjacent kita. Jadi, kalau dia kata dia nak minta tangent alfa, tangent tu bermaksud toa. O per A. Jadi, tangent alfa dekat sini, O kita panjang QS. Dan A kita dekat sini kita dapat PQ. PQ tak jadi masalah sebab kita dah dapat dah dia 10. QS tu yang jadi masalah. Kita tak tahu QS tu berapa. Cikgu ulang. PQ ni tak jadi masalah. Kita dah dapat dah dia 10 cm. QS tu tak, QS tu yang problem. Kita tak tahu dia berapa. Jadi kita kena cari QS dulu. Macam mana pula nak cari QS? Jadi kalau kita nak cari QS, kita kena fokus kepada segitiga yang ada QS lah. Jadi tengok betul-betul. Dekat sini dia ada bagi satu lagi maklumat tangent theta. Tengok tangent theta sama dengan 5/6. Jadi dia kata theta. Ni theta. Theta kita pembukaan dia daripada sini ke sini. Okey, tengok betul-betul. Jadi daripada sini kita keluarkan tangent theta iaitu dia punya toa. Tangent theta sama dengan opposite dia yang depan ni. Ini adalah opposite dia. Opposite dia adalah 10. Dan adjacent dia adalah panjang QT. Daripada sini kita boleh dapatkan QT. Macam mana? Kita samakan. 10 per QT. Kita samakan dengan 5/6. Habis. Ni ni cikgu samakan yang ni. Kok tak nampak. Ni
Ni cikgu samakan ni. Kenapa boleh sama? Sebab dua-dua tangent theta. Cikgu boleh samakan dia. Kita ambil, kita samakan. Jadi daripada sini kita boleh cari QT. Darab silang 10. Darab dengan 6 kita dapat 60. 5 darab QT kita dapat 5 QT. 5 ni kan darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 60 bahagi dengan 5. Jadi kita dapat dekat sini. 60 bahagi 5, 12 asal dulu. Okey, 12. 12 cm. Maksudnya daripada sini kita tahu Q ke T tu panjang dia adalah 12. 12 cm. Kemudian dia ada bagi tahu panjang yang sama panjang dekat sini. Maksudnya apa? Maksudnya Q ke R 4 cm, R ke S 4 cm, S ke T 4 cm. Jadi Q ke S ni kalau sini 4 cm, sini pun adalah 4 cm, bermaksud Q ke S kita dah tahu dia 8 cm. Jadi tangent alfa kita dapat 8/10. Kita kecilkan guna sifir 2. 8 bahagi 2 dapat 4. 10 bahagi 2 dapat 5. Jadi jawapan dia adalah B. Itu cara nak jawab dia. Itu cara nak jawab dia. Dapat? Nak dengar suara sikit dapat? Dapat. Okey, baik. Selesai. Selesai. Okey, habis. Boleh ke cikgu teruskan? Boleh. Okey, baik. Jadi kita pergi pula kepada soalan 18. Soalan 18 ni cikgu ada terangkan dekat awal-awal. Encik Tiong. Ada soalan sama rupanya. Okey, ni Encik Tiong. Calculation dia sama. Okey. Inilah dia calculation untuk kita kira dividen. Okay, cikgu teranglah. Jangan risau. Okey. Daripada sini, untuk yang pertama sekali, dia bagi tahu dia melabur sebanyak 24,000. Kat sini cikgu letaklah 24,000. Habis. Dia melabur ni, maksudnya dia beli saham tu. Dia beli saham tu. Jadi dia beli saham tu, harga saham tu adalah 75 sen. Kat sini cikgu letaklah 1 unit 75 sen. Jadi berapa banyak dia beli? Berapa banyak dia beli? Jadi kita ambil 24,000 bahagi dengan 75 sen. Kita dapat 32,000 unit. Maksudnya dia dah beli 32,000 unit saham. Banyaklah. Banyak. Okey, habis. Kemudian kita teruskan lagi. Dia bagi tahu, dia kata dividen bagi setiap unit saham dapat 4 sen. 1 unit dapat 4 sen. Jadi dia ada 32,000. Jadi 32,000 darab dengan 4 sen. Kita dapatlah 1,280. Jawapan dia kat sini adalah A. Tu cara dia. Jiha. Okey ke Jiha? Setakat ni Jiha boleh faham ke Jiha? Boleh. Selesai. Okey, habis. Cikgu pergi pula kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan 19. Ya, okey. Ini adalah simpanan untuk faedah compound. Untuk faedah compound. Okey. Jadi apa faedah compound ni? Kita buka sekejap buku teks. Sekejap kita lagi 2 soalan Kita lagi 2 soalan. Okey, ni adalah bab 3. Okey, kejap cikgu buka cikgu buka. Ni ya, faedah compound.
Ni faedah compound. Inilah formula yang kita pakai dalam faedah compound. Jadi kamu kena dapatkanlah. Puan Khadijah menyimpan 20,000. Jadi prinsipal dia dekat sini adalah RM 20,000. Berapa banyak dia simpan. Bank tu menawarkan kadar faedah 5%. Jadi kadar faedah dia adalah 5%. Itu adalah R dengan P. Hitung jumlah faedah yang diterima oleh Puan Khadijah jika faedah di compound adalah 4 bulan sekali. Jadi setahun ada 12 bulan. Jadi dia compound sebanyak 4 bulan sekali. Jadi kita pun ambil 12 bahagi 3. Jadi dekat sini kita akan dapat N sama dengan 3. 12 bahagi 4 kita dapat N sama dengan 3. Itu jawapan dia. Akhir sekali tahun dia 2. Jadi tahun dia dekat sini adalah 2 tahun. Jadi pakailah formula ni. MV sama dengan masukkan 20,000. Okey. Tutup buka kurungan. 1 tambah R kita 5%. Tukar kepada desimal 0.05. Maksudnya 5 bahagi 100 lah. N kita dekat sini 3. Lepas tu 3 darabkan dengan T2. Habis. Lepas tu apa yang kita boleh buat kat sini? Kita pun kira satu-satu. Jangan kira semua lagi. Okey, kita kira dulu dekat dalam kurungan ni dapat berapa. 1 tambah 0.05 bahagi dengan 3. Jadi dekat sini bagi jawapan dalam pecahan kita dapat 61/60. Jangan bundarkan. 3/2 kita dapat 3 darab 2 dapat 6. Dekat sini baru kita tekan sekaligus. 20,000 darab dengan 61/60. 61/60. Answer kuasa dengan 6. Jadi dekat sini kita dapat berapa? Kita dapat RM 22,000 RM85.20. Kita dapat 20 sen. Habis tu mana telefon jawapan? Kita kena faham. MV ni adalah sudah dikira prinsipal tambahkan dengan faedah. Jadi kalau kita nak faedah sahaja, kita kena ambil MV tolak dengan prinsipal. Jadi MV kita RM22,000 RM85.20 tolak dengan 20,000. Jadi dekat sini kita dapat terus jawapan dia RM 2,085.20. Jadi ni jawapan dia iaitu C. Auni okey ke Auni? Dapat? Dapat cikgu. Okey. Ni cara nak buat dia. Okey, cikgu teruskan sebab cikgu ada lagi 1 minit je. Cikgu ada lagi 1 minit je. Okey, kita pergi kepada yang terakhir. Kita pergi kepada yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir adalah soalan 20. Dia bagi tahu tanah tu dilukis semula dengan skala 1 per 1/200 cm. Jadi dekat sini apa yang kita kena buat adalah kita dah tahu yang ni adalah dia punya objek. Sekarang dia nak suruh kita cari dia punya lukisan. Dia nak suruh cari kita punya lukisan. Macam mana kita nak cari dia punya lukisan ni? Okey, tak ada jadi masalah, tak jadi masalah. Okey. Jadi 1/200 dekat sini menandakan kita dapat N kita adalah 200. Dan dia nak jawapan dalam sentimeter. Kita pun tukar 800 cm. Kat sini 1,200 cm. Masukkanlah dalam kita punya calculation ULS per UO, ukuran lukisan per ukuran objek 1/N. Cikgu buat line-line warna. Untuk yang ni, kita nak cari ULS dia. Cikgu buat dekat sini. Cikgu jadikan dia X. Okey, cikgu buat X per 800 darab dengan 1/N. Jadi dekat sini N dia 200. Masukkan 200. X darab 200 kita dapat 200X 1 darab dengan 800 kita dapat 800. Ni kan darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi.
Daripada sini kita pun bahagi, kita akan dapat X sama dengan 4 cm. Itu cara dia. Baru dia cari X. Sekarang kita cari Y menggunakan teknik yang sama. Ukuran lukisan Y. Ukuran objek 1200 sama dengan 1/200. Darablah silang 200Y. Ni 1200. Ni kan darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 1200 bahagi dengan 200. Dekat sini kita dapat Y sama dengan 6. Maksudnya ini adalah 6 cm. Jadi dia kata dia nak minta kita punya luas. Jadi luas adalah panjang darab lebar 4 darab 6. Kita dapat 24 cm kuasa 2. Jawapan kita C. Itulah dia kita punya kelas untuk hari ni. Selesai dah. Memanglah lama. Cikgu kalau terangkan soalan memang cikgu terangkan lama. Cikgu cuba untuk sedetail yang mungkin. Bagi setiap soalan tu cikgu bagi fahamkan betul-betul. InsyaAllah. Okey baik. Jadi selesai dah. Habis dah kelas kita. Untuk siapa-siapa yang ada soalan nak tanya cikgu, boleh stay. Kita akan adakan sesi soal jawab. Untuk siapa-siapa yang dah tak ada apa-apa soalan, boleh bersurai. Jadi sampai